Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam perkongsian mengenai ilmu ulum Al-Quran. Jadi hari ini saya ingin menerangkan mengenai mukjizat Al-Quran, iaitu artikel yang ditulis oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan IAIN Salatiga, iaitu memahami mukjizat Al-Quran, perspektif tasyri', mafatihul ghaib dan sains. Jadi artikel ini mengkaji kemukjizatan Al-Quran dari tiga aspek utama, iaitu tasyri', hukum syarak, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib, dan keilmuan sains. Jadi kajian ini menggunakan metod penelitian kepustakaan, library research, dengan menganalisis berbagai sumber buku, jurnal dan dokumen berkaitan. Jadi pertama sekali, apa itu mukjizat? Secara bahasa, mukjizat berasal daripada i'jaz, yang bererti melemahkan. Secara istilah, mukjizat ialah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang Nabi sebagai bukti kenabiannya, bertujuan melemahkan pihak lawan sehingga tidak mampu meniru atau menentangnya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang bersifat akal, bukan sekadar indera, kekal hingga hari kiamat dan relevan sepanjang zaman. Jadi pendapat ulama tentang kemukjizatan, para ulama bersepakat bahawa kemukjizatan Al-Quran terletak pada zatnya. Al-Rumani menyebut 7 segi kemukjizatan. Al-Baqillani menekankan 3 segi: berita ghaib, kisah umat terdahulu, dan keunggulan susunan redaksi. Jadi Al-Qurtubi pula menyebut 10 segi. Perbezaan pendapat hanya pada sudut pandang, bukan pada hakikat mukjizat itu sendiri. Jadi yang pertama sekali, apa itu aspek tasyri' ataupun hukum? Jadi Al-Quran mengandungi hukum-hukum syarak yang sempurna, dari hukum moral hingga ketatanegaraan. Hukum di dalam Al-Quran bersifat abadi dan kontekstual sepanjang zaman. Terdapat 3 cara penetapan hukum: secara mujmal, secara jelas, serta secara terperinci. Contoh kemukjizatan tasyri' juga ditunjukkan melalui ibadah solat yang memberi manfaat kesihatan, iaitu menenangkan saraf dan sosial, mencegah keji dan mungkar, serta sistem musyawarah yang menjamin keadilan bersama. Yang kedua pula, aspek mafatihul ghaib. Al-Quran memuat berita-berita ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, namun Allah memberitahukan sebahagiannya sebagai mukjizat. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fath ayat 27 menceritakan mengenai mimpi Rasulullah SAW tentang memasuki Masjidil Haram dengan aman, yang terbukti setelah pembebasan Mekah ataupun Fathul Mekah. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 2 dan 3, ramalan kemenangan bangsa Romawi setelah dikalahkan Parsi, yang berlaku sekitar 9 tahun kemudian. Daripada aspek keilmuan sains, Al-Quran mengandungi isyarat-isyarat ilmiah yang searah dengan penemuan sains moden, antaranya pada perkara pembahagian atom dalam surah Yunus ayat 61, menunjukkan atom masih boleh terbahagi kepada zarah lebih kecil, iaitu proton, neutron dan elektron. Padahal sebelum abad ke-19, ahli sains menganggap atom sebagai zarah paling kecil. Yang kedua, gunung sebagai pasak dalam surah An-Naba ayat 7 dan surah An-Nahlu ayat 15. Struktur gunung mempunyai akar yang menancap ke dalam bumi sebagai penyangga kerak bumi. Yang ketiga, kulit sebagai pusat rasa sakit. Dalam surah An-Nisa ayat 56, ayat ini menceritakan kulit diganti di neraka agar azab terus dirasakan. Selaras dengan penemuan bahawa kulit mempunyai saraf deria. Dan yang terakhir sekali, menceritakan mengenai astronomi. Di dalam surah Al-Hadid ayat 25 menceritakan tentang besi, manakala dalam surah Fussilat ayat 11
menceritakan mengenai asal-usul alam semesta dari asap atau gas sesuai dengan teori nebula. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil daripada jurnal ini ialah kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas pada aspek bahasa dan kesusasteraan sahaja, tetapi meliputi aspek tasyri', mafatihul ghaib dan sains. Ketiga-tiga aspek ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah yang autentik, universal dan kekal relevan sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat.